Hai, masih ingat saya lagi? Jika dulu saya peserta tahap gangsa dan perak, kini saya telah mencapai tahap emas. Saya merupakan peserta ARPRM, Persatuan Belia Jitu Felda Pemanas. Nama diberi Siti Zulaika binti Harizani. Mat Harizani ya. Okey, saya ingin berkongsikan kepada semua berkenaan matlamat dan aktiviti-aktiviti yang telah ditetapkan oleh saya dan mentor saya. Okey, yang pertama, komponen aktiviti kemahiran. Aktiviti yang saya pilih iaitu memasak lauk tengah hari. Matlamat yang pertama, memastikan saya mempelajari 25 jenis makanan dalam tahap emas. Yang kedua, saya ingin memvariasikan lagi tahap masakan tengah hari saya. Yang ketiga, untuk menyediakan makanan untuk keluarga saya pada waktu tengah hari. Yang keempat, untuk menyumbangkan makanan yang telah saya masak kepada jiran dan sahabat-sahabat saya. Yang kelima, sebagai loncatan untuk mencapai cita-cita saya. Okey, yang kedua iaitu komponen rekreasi fizikal. Aktiviti yang saya pilih iaitu larian. Matlamat saya ialah saya ingin mencapai sejauh 21 km. Yang kedua, untuk mengekalkan stamina saya. Yang ketiga, untuk mengurangkan berat badan. Yang keempat, untuk mengamalkan gaya hidup sihat sepanjang hayat. Yang kelima, memberikan inspirasi kepada orang lain. Yang terakhir, komponen yang terakhir iaitu khidmat masyarakat. Aktiviti yang saya pilih iaitu sukarelawan. Matlamat iaitu yang pertama, saya perlu merendahkan kelantangan suara saya apabila bercakap di halayak ramai kerana sebelum ini ia kurang baik dan kurang adab. Yang kedua iaitu saya perlu memperbetulkan adab dan sahsiah saya apabila di halayak ramai kerana ia kurang baik untuk dipertontonkan. Yang ketiga, saya ingin membantu orang yang ditimpa dalam kesusahan dan ditimpa musibah. Yang keempat, saya merupakan cucu peneroka dan ingin membantu nenek-nenek dan datuk-datuk yang ada di Persekitaran Felda Pemanas dan mengeratkan hubungan silaturahim. Yang kelima, saya ingin memberikan orang lain inspirasi tentang kerja-kerja membantu orang. Sekian daripada saya. Jumpa lagi. Bye-bye.